Baba ambil Syam awal. Jom. Encik sakit. Jom, Syam. Baba tak tahu rasa macam mana banyak penyakit. Alah, kutu bangun kutu. Baba tak tahu rasa macam mana banyak penyakit. Alah, nak sikit je pun. Mana ada. Iya, ni sikit. Kalau banyak apa tak bagi jam sekolah. Ni sikit. Jom. Kejap lagi ustaz nampak kita ni dia ustaz keluar ni. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, sekarang ni Gaban tengah tunggu Mel dengan Cem nak pergi hantar ke sekolah petang. Janganlah tutup. Cem. Jom nanti dia lambat Dah lah. siap tu. Cepat jam. So, Cemboy hari ni dia nangis tak nak sekolah sebab semalam dia jatuh. Balik sekolah tu dia terlanggar rel pagar tu, lepas tu terjatuh. Muka dia agak luka jugalah, bengkak. Dia ambil kesempatan tu dia nak ponteng. Tapi bapa tak bagi. Abah tak bagi dia ponteng. Sekejap. Dia tengah nangis alam. So, mamanya kata hantar Mel dulu. Jom. Masih belum siap lagi. So, kalau korang nak tengok dia jatuh semalam, memang video tu tak ada. Tapi dia nak datang ke Gaban semalam, tiba-tiba nangis. Gaban rakam. Ingatkan dia kena guli dengan kawan dia kan. Rupanya mengadu dia jatuh, luka. So, korang tengok video ni. Cem, kenapa? Jatuh kat mana? La ilaha illallah. Tengok. La ilaha illallah. Macam mana jatuh? Ha? Macam mana jatuh? Ada tolak ke? Habis tu jatuh sendiri. Lah. Tak kotor pun. Pelan-pelan lah macam lari Habis tu licin. Habis tu macam mana jatuh? Ha? Ada sepak? Oh, okey. Bukan kawan buat? Okey. Okey, tu video semalam lah. Dia balik sekolah. Tiba-tiba datang kat Gaban, dia nangis. Ingatkan kena buli, rupanya jatuh. So hari ni dia nak ponteng sebab luka apa semua kan. Tapi kat rumah main game apa semua elok. Cuma alasan je lah nak ponteng kan. Tapi kita jangan bagi cat. Saya nak jantan, kita bagi juga dia sekolah juga. Kita suruh kat dia pergi sekolah. Sebab benda kecil je. Masak sikit kan. Jangan nak manja sangat. Jatuh sikit je pun. Kan Men? Ni okey Men? Ni okey je. Okay. Bye. Okay, alhamdulillah. Mel terbaik. Cuma lambat sikit lagi sekolah hari ni. Macam ni. Sama ada berjaya tak berjaya Gaban nak sekolahkan dia hari ni tak pasti. Nampak gayanya macam agak mencabar juga nak bagi dia sekolah hari ni. Sebab dia betul-betul tak nak sekolah tu, tapi dipaksa sekolah. Kalau ikutkan dia punya sakit tu bagi Gaban kecil sangatlah kan, simple. Tak ganas langsung kalau dia ponteng sebab luka kat pipi kan. So luka tu kecil, cuma dia jadikan alasan lah benda tu kalau boleh tak nak sekolah. Sedangkan hari ni ada periksa, semalam ada periksa kat sekolah petang kan. Jangan bagi dia ponteng. Dia kata besok pun boleh jawab dia cakap kan. Dia jawab memang satu dia. Suruh di sekolah juga. Sama ada berjaya tak berjaya, korang kena stay tune guys. Dah ke? Tak siap-siap lagi? 5 minutes later. Jom. Jom, cepat. Dah sampai dah sekolah ni. Orang semua dah naik beratur dah. Jom. Abang sampai atas. Jom. Jom lah, Cem. Dah sampai dah ni. Jom lah, Cem. Jom lah. Baba tak tahu. Cem dah sampai atas dah, Cem. Apa dah belikan mainan Cem dah. Jangan pakai beg. Pakailah, sayang. Baba tak tahu rasa macam mana. Cem kan sayang Papa. Baba tak tahu rasa macam mana. Alah, sama Masa je. Baba suruh Sama je dia sekolah. Masa sakit.
lah. Alah, sakit sikit je. Tahan je lah. Ada. Daripada jam menangis ni, lagi dah teruk. Pakai. Cepat. Sebab sebelum Ustaz datang, orang semua dah masuk kelas ni. Nanti jom. Cepatlah jom. Penat ni. Pakai. Pakailah. Pakai cepat. Pakailah. Sebelah lagi. Tahu. Sayang sikit. Dah, jom. Tak tahu dah Papa macam mana. Okey. Nanti balik Papa ambil cem cepat-cepat. Nanti balik Papa ambil cem cepat-cepat. Papa saya tak tahu dah macam mana. Nanti Papa ambil cem cepat-cepat. Papa tunggu sini sebelum kita keluar. Okey, jom. Dah, jom. Papa tak tahu rasa macam mana. Masa Papa main sekolah. Masa Papa main surau je. Alah, sikit je. Dah kering dah. Mana teruk sangat pun. Sakit lah. Alah, sikit je. Sakit. Dah, jom. Cepat sebelum Ustaz datang nanti. Sakit. Ha? Papa dah belikan mainan cem tadi dah. Sakit. Papa dah belikan mainan cem tadi dah. Sakit lah. Papa tak tahu. Alah, cem tahanlah sikit. Kejap je sekolah. Ada. Ni abang tu gelak je. Mak. Memang dari mana ada kata Papa? Daripada dia nangis, baik je masuk sekolah. Dah masuk Sakit. Jom macam cepat. Sekejap lagi Ustaz dengan Sazah keluar ni. Sebab abang nak tutup pagar dah tu. Pukul 2.30 dah ni, 2.39. Macam Papa janji Papa ambil cem awal-awal. Okey, Papa ambil cem awal-awal. Jom. Nanti sakit. Jom macam. Papa tak tahu rasa macam mana banyak penyakit. Alah, kotor bangun kotor. Papa tak tahu rasa macam mana banyak penyakit. Alah, nak sikit je pun. Mana ada. Iya, ni sikit. Kalau banyak Papa tak bagi cem sekolah. Ni sikit. Jom. Kejap lagi Ustaz nampak kita ni dia Ustaz keluar ni. Cepat. Sakit dah. Jangan macam ni, Cem. Cem kan baik, anak yang baik kan? Cem baik dengan cakap apa? Ada yang dia periksa. Jom. Ada yang dia periksa. Cepat. Ada yang dia periksa, Cem. Sakit. Alah, duduk je dalam kelas. Bukannya Ustaz suruh buat apa pun. Jawab periksa je. Tengok Mama dah siapkan air cem. Roti macam mana roti? Papa tinggal lah. Okey, Papa ambil jap. Tunggu jap. Papa ambil. Roti dia tertinggal, guys. Ambil roti dia. Baik dia. Dah. Kakak tutup je, Kak. Nanti Acik Gabang buka. Dia tadi tak makan tengah hari. Mama dia bekalkan dia roti. Dia luka. Cem, ni roti Cem. Tengok kawan-kawan datang. Dah. Okey, bye. Pergi kawan. Dah, bye. Pergi ke kawan-kawan tau. Ya? Ha? Ya ke? Okey dah. Ya ke? Dah, bawakan Cem boleh? Okey dah. Cem pergi tau. Jom. Bye. Dia kawan-kawan dia bawa. Nanti panggilkan Ustaz, Bawa, dia jatuh semalam kat sini. Bawa dia jumpa Ustaz, Harap-harap dia masuk lah. Aduh, letih. Semalam dia langgar benda ni lah, jatuh. Harap-harap dia masuk lah. Nak senyoki tu kot. Oh, tak kunci. Tutup. Jangan bagi dia masuk. Tutup. Bye, Cem. Bye. Tinggal ni, guys. Harap-harap dia masuk lah. Sekejap lagi kita ronda seleb. Kita sekodeng lebih jauh. Harap-harap dia dah masuk. Nampak gayanya dia belum masuk. Buat masa ni lah. Harap-harap lagi lama sikit dia masuk. Okay guys, lebih kurang dalam 10 ke 15 minit nanti ataupun 5 minit lah. Kita pelan-pelan datang, kita skodeng dia. Kita jalan-jalan dulu, nanti kita tengok. Harap dia masuk. Apa tak tahu sakit dia rasa macam mana. Kalau awal-awal ni, kalau kita pergi skodeng, mungkin dia tahu tau. Dia dah dapat agak apa dia macam mana. Akan pergi dan patah balik, akan nyorok-nyorok tengok dia tahu. Kali ni kita bagi lama sikit ke dia. Baru kita pergi tengok dia, okey? Sabarlah, Cem. Mainan dah beli dah.
Baru je ditekan kat Shopee, RM49 lebih mainan dia. Mainan Boba Boy yang baru kan. Layan. Layan guys.